Okey gang, sebelum projek Wirageran aku ni, so seperti korang tahu, bahagian depan ni aku dah naikkan sikit fitment dia kepada 3 jari dari rim. Aku naikkan ni sebab terlalu rendah dan nak masuk dekat rumah pun sangat bawah weh. Jadi hari ni aku nak naikkan sikit juga belakang ni. Dan sekarang ni fitment dia 2 jari gang dari rim. So macam pelik sikit lah, belakang lagi rendah daripada depan. Jadi aku takkan nak dapatkan sama juga macam depan lah, fitment 3 jari dari rim. So disebabkan rumah sempit, kita kedepankan dulu Wira ni. Dan lepas tu selak bata dekat tayar depan. Dan jack kereta ni naik ke atas. Mantap. Lepas tu buka tayar belakang Wirageran ni. So inilah adjustable yang aku guna gang. Dari jenama TEG Racing. So kalau tengok dekat sini kan, ada gap dekat situ. So aku rasa boleh naikkan spring sahaja tanpa ubah body shift. So aku nak naikkan 1 jari. Jari aku saiz dia 1.5 cm. So dekat sini ukuran pembaris ni dari bawah tu 2 cm. Jadi aku kena naikkan sampai 3.5 cm. So first kali, buka dulu yang benda Allah 2 ni guna pembuka dia. Okey, yang bawah ni pusing ke bawah dulu, dan barulah naikkan yang atas tu ke atas. Pusing-pusing lah banyak kali sampailah dia boleh jejak sehingga 3.5 cm. Okey, ni aku buat preload sikit. Okey, setelah tu naikkan semula yang bawah ni dan ketatkan. Yeza. Okey, tengok tu gang, sudah 3.5 cm dah. So lepas tu buat dekat belah kiri pula. Dan sama juga 3.5 cm untuk belah kiri ni. So lepas tu pasang balik tayar, ikat nut dia, naikkan sikit kereta tadi sebab nak keluarkan jack stand ni, dan lepas tu barulah boleh turunkan gang. Acah-acah macam esas pula. So gang, inilah dia gang. Selepas sudah tinggikan, kalau korang tengok dekat sini kan macam tinggi sangat kan. Sebenarnya tak gang, dia nampak macam tu sebab sini ada gap yang banyak. Sebab tayar belakang ni masih lagi ada camber tau. Kalau ada camber 0 darjah, mesti nampak macam depan ni fit elok je. Tapi depan ni pun aku cadang nak pakai spacer juga ni. So gang, belakang ni sudah 3 jari gang. Belah kiri pun sama. Mantap. Okey gang, saya tu sudah naikkan adjustable tayar belakang Wirageran aku ni. Jangan lupa follow aku untuk update seterusnya.